Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hashimah binti Abu Kasim. Umur saya 51 tahun. Saya pengguna setia Zafisha selama 5 tahun. Dari tahun 2020 sehinggalah ke hari ini. Apa yang menyebabkan akak nak cuba produk Zafisha? Okay, sebelum ni akak ada masalah kulit kering tau. And then mudah berjerawat. Asalnya akak ni ada masalah resdung, sinus dan berjerawat batu. Muka dia penuh dengan jerawat batu. Berapa jangka masa yang lama untuk dapat perubahan yang sangat-sangat ketara? Kalau tak silap akak untuk 3 bulan pertama tu agak struggle sikit. Masuk 3 bulan kedua tu dia dah kurang sikit. Sebab akak selalu buat skin test macam tu. Skin test. So dekat skin test untuk tempat yang sama, dia kata okey banyak dah perubahan. Just buat facial lah, bukanlah buat treatment muka macam tu. Suka-suka untuk nak cuci kan macam tu lah. Rakan-rakan sekeliling pun memang perasan lah perubahan kulit akak. Sangat. Pernah akak buat buat facial kan, diorang tanya, diorang pelik. Maksudnya umur macam ni biasanya ada masalah jeragat, ada masalah jerawat, masalah skin lah muka. Tapi dia kata akak tak ada masalah, dia kata. Ada pun sikit-sikit je macam tu. Tapi bila dia cuci betul-betul muka kita, dia pelik. Sebab bila dia cuci muka akak ni, dia kata dia macam glowing, dia kata. Tak pakai apa-apa tapi glowing, dia kata. Bersih. Dan yang bestnya bila akak keluar jalan-jalan dengan anak-anak kan, banyak orang tegur, ni adik ke, ni kakak ke. Bagi akak bukanlah faktor umur sebenarnya. Kadang-kadang apa yang akak nampak, lifestyle akak juga, akak kena jaga tidur, makan, air cukup. Tapi akak memang tak pandai make up. Ini hanya dengan Zafisha je lah. Akak memang tak kerti make up pun. Nak minta akak kongsikan sikit, akak punya rutin macam mana hari-hari? Okey, akak guna cuci muka tu, lepas tu akak guna serum. Tapi akak fokus pada postbiotik tu. Lepas tu baru akak guna foundation tu. 3 tu wajib lah tu. 3-4 item tu wajib lah. Itu kena ada. Kan kita dah join cabaran 90 hari ni bersama dengan Zafisha. Apa perasaan akak duduk dalam grup tu, and then apa yang akak boleh ekspresikan lah? Akak boleh cakap wow. Sebab semua akak tengok wanita-wanita dalam grup tu sangat luar biasa. Sebab mereka yakin dengan apa yang mereka guna dan mereka excited untuk mereka nak teruskan. Dari segi respon kan, akak suka macam tu. Dan semua bagi feedback yang sangat positif. Akak pun terinspirasi dengan energi mereka tu kan, dengan positif mereka tu. So dengan apa yang mereka guna, akak dapat rasakan apa yang mereka rasa. Macam tu lah. Okay, so last, je nak minta akak sharekanlah sedikit nasihat untuk mungkin pengguna-pengguna ataupun bakal-bakal pengguna kat luar sana, diorang nak start jaga kulit dengan betul ni. Apa nasihat-nasihat yang akak boleh kongsikanlah kepada bakal-bakal pengguna Zafisha Simply? Okay, pertama-tama sekali bagi akak adalah satu mindset. Mindset kita, kadang-kadang kita berfikiran, oh ni faktor umur. Bila faktor umur, susah untuk kulit ni dia nak grow, untuk nak dirawat. Okey, tak, sebenarnya bukan faktor umur. Dia adalah daripada dalaman kita sendiri. Okey, kalau kita rasa macam tak nampak kesan lagi, okey, sabar dan konsisten. Apa yang akan nampak, sabar dan konsisten tu, baru nanti kita akan dapat hasil. Just kata orang tu, trust the process lah untuk kita nak capai apa yang kita nak. Cuma nak ucapkan juga terima kasih kepada tim Zafisha yang sangat-sangat sabar, yang sangat-sangat friendly, sangat-sangat buat kita excited untuk kita nak invest untuk diri tau. Sebab mereka sentiasa share ilmu, info untuk kita nak, okey, macam mana kita nak faham tentang cara-cara penggunaan. Dia macam tu. Semakin hari semakin yakin. Sebab apa yang Kak Cima nampak, info yang terkini dia berbeza dengan yang sebelum tu. Dia bukannya repeat benda yang sama je kan. So kita makin, wow, okey, satu. Oh, okay, kita lebih yakin nak guna. Oh, kita seronok. So kat situ lah, okay, nanti kita share dengan kawan-kawan lain. Macam tu lah, mana kawan-kawan yang tak dapat info tu, okay, kita share. Thank you Zafisha. I love you so much Zafisha.